Urap daun selon. Assalamualaikum. Ni dalam kuali ni bahan blender ya. Cili padi, bawang putih, bawang merah, kencur. Kita tumis lah. Dengan ikan bilis lah ya. Kita blend. Lepas tu masukkan garam, ajino. Tu aja mak, tak berapa gula tak rasa suka. Ni kita masukkan kelapa. Kelapa ni muda lagi. Kita goseng-goseng itulah. Goseng-goseng gitu taklah terlampau kering sangat macam serunding tu ya. Sebab dia kelapanya muda. Masukkan daun selon. Daun selon ni kita dah potong-potong lah ya. Kita gosak-goseng gitu, janganlah sampai terlampau masak. Dia lebih kurang gitulah, layu gitu je lah. Banyakkan daunnya. Mak pun tak tahu satu ikat ni berapa ringgit. Tipah tertipu. Lain yang dibeli, lain pula yang dikasih. Ini dah sayur-sayur dia. Kita goseng-goseng dulu sampai dia layu-layu gitu. Dah sudah tu matikan api kalau dah siap ya. Ini laki mak dah matikan api dah. Tak mau masak-masak sangat. Sebab agak-agak liat juga kalau masak ni. Kita lepas tu masukkan dalam bekas, bagi dia sejuk dulu. Dalam pinggan ni itulah daun selon dengan sikit daun ubi. Kita rebus tu. Ada tauge. Ada kacang muda ya. Itu kalau nak bagi kacang tu sentiasa rangup, patahkan 2. Tu mak kata tadi. Patahkan 2 biar jangan sampai dikembang. Takut kalau kita lambat masak kan. Ni kita nak buat sayur tu lambat. Jadi dalam 2-3 hari ke dalam peti sejuk okey je. Kalau tak dipatahkan nanti dikembangkan. Kacang tu dah masak lah gitulah. Masak. Apa maksudnya masak tu? Yalah dah tua. Gitu. Inilah sebelum mak nak makan, mak asingkan dululah nanti bila